Hunting University UiTM Shah Alam. Alang-alang sampai sini, kita orang nak cari makanan yang sedap-sedap. Tapi kat mana Jom tanya student-student dekat sini. Dari fakulti apa? Fakulti Sains Gunaan. Boleh abang saja tak makanan-makanan sedap yang ada dalam UiTM Shah Alam? Munch Bite. Kopi-kopi dia memang sedap lah. Memang patut try. Jom kita pergi Munch Bite sekarang. Munch Bites ni ada dekat kompleks usahawan. Masuk-masuk je memang macam vibe cafe kat luar sana. Sejuk dan selesa nak buat assignment atau main kad. Yang kita orang order ni best seller dorang, matcha latte dengan cheesecake latte. Rasa matcha dia memang strong tapi balance. Cheesecake latte pula rasa macam vanilla sikit, tak rasa cheesecake pun. Overall, kita orang rate 8/10. Kita orang daripada Fakulti Maskom dekat DC, nasi kerabu, ayam gunting cheese. Duduk sedap. Korang kena cuba. Dah sampai dataran cendekia. First, kita orang pergi ayam gunting dulu. Bila buka je memang banjir cheese dia. Ayam dia crispy weh. Dengan harga RM8 sangat berbaloi nak dibandingkan dekat luar. Kita orang bagi 8/10. Next, nasi kerabu. Kita orang pilih lauk ayam goreng berempah. Tengok isi kerabu dia banyak betul. Satu portion ni 2 orang makan pun boleh. Harga RM7 je weh. Ketagih betul. Dekat tepi Riverside College D5 ada kedai Amber Coffee. Okay, jom kita pergi. Yang ni paling vibe. Amber Coffee ni siap ada kerusi healing weh. Untuk student lepak, dia jual kopi-kopi dan makanan ringan. Lepas penat menghunting ni, kita orang pilih air refreshing, sparkling honey yuzu dan chicken wrap. Macam kenal je abang kafe tu. Air dia memang rasa light-light je. Segar betul minum lepas beriadah. Chicken wrap dia sos meleleh. Tapi bagi kita orang, nothing special sangat lah. But for student, harga dia sangat sesuai. Dan tempat dia memang best untuk healing dengan member lepas kelas. UiTM Shah Alam. Check! So korang berapa pasti korang nak kita orang food hunting dekat universiti mana pula? Cuba korang komen.